sampai ke tahap ni? Alhamdulillah. But first of all, kita rasa kita nak thank you to all of them. Ya, berikan tepukan. Yes, yang bersama dengan UTV daripada awal until now. Yep. And saya rasa kalau tak ada mereka dalam platform UTV ni, saya rasa tak ada orang pun nak tengok kan. Tapi disebabkan wajah-wajah mereka ni macam Abang Zul, Fatah, Amira, Emma, semualah yang ada kat sini ni. Sherry betul, Sherry lupa. Sherry, awak kat Istanbul, awak dengan Abang Jagung kan? Ni budak nak kacau Datuk saya, maaf kacau. Bel, boleh tak kau naik sekejap, susahnya. La ilaha illallah budak ni lah. Jadi kan Datuk, bila kita tengok tadi kan, memang standard tu macam tak percayalah. Macam betul ke belum setahun lagi, usianya orang kata masih muda lagi dah. Macam kalau bahasa kasarnya macam bukan Netflix lah tu. Yelah, tapi sebab dengan last time kita punya cerita postcard cinta dari Auckland, Fatah and Amira, ada Bel juga. I think that's the momentum yang membuatkan UTV ke TV. Because dengan jumlah tontonan sebanyak 20.1 juta. Wow, 20.1 juta. Ya, dan this raya, first raya kita ada tayangkan baju terakhir seorang isteri, Mama Embong, Alif Sata. So that one pun surprisingly kita dah capai almost 30k. 30,000. Wow. So this is what kita